سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memulakan kuliah maghrib kita malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah taala rahmati dan berkati perhimpunan kita malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanal muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi Allah taala pilih kita untuk memakmurkan rumah dia. Dan sekaligus kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita seumur sehingga ke akhir hayat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana sebelum kita nak mari masjid tadi, kita mandi. Kita mandi, kita sucikan tubuh badan kita. Kita cuci dan sucikan zahir dan batin kita. Kita mari nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala kerana masjid ni adalah rumah Allah taala. Syukur alhamdulillah. Kita boleh mandi sendiri lagi, tak ada orang tolong mandi kita pun. Bini kita tidak mandi kita, anak kita tak mandi kita, bini kita pun kita tidak mandi dia. Mandi masing-masing. Banyak mana kita nak mandi itu pula kepada kita. Pesing mana kita nak mandi, selekar. Nak mandi dengan paip, nak mandi dengan telaga, nak mandi dengan air dalam beledi, pula. Dalam kita mandi itu muslimin muslimat, terfikir tak kita suatu masa nanti orang yang akan memandikan kita? Letah tak kita? Kita duduk bu tu tak mari ke dalam hati kita. Satu masa nanti orang akan memandikan aku. Dan saat itu semua kita nanti-nantikan. Tak kira siapa. Amba, tuan-tuan, puan-puan, muslim, muslimat. Iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdim. Dia sampai tika dia tak kira kecil besar tua muda tina jatuh. Tara mana mung pun tidak akan lewat walaupun satu saat dan tidak akan cepat walaupun satu saat. Saat-saat itulah kita sedang menanti sekarang ni muslimin muslimat. Orang yang akan memandikan kita. Kerana kita berada di ambang kematian. Berada di ambang Ramadan setahun sekali. Tak ada baru ni, tahun depan pula. Di ambang Aidil Fitri gitu juga. Tetapi sedar atau tidak kita, satu masa yang kita nanti-nanti iaitu di ambang kematian. Di waktu itu orang akan tolong mandi kita. Dan bila orang mandi kita, ibu-ibu, bapa-bapa semua sekali lah, termasuk Allah. Kita tidak ada pilihan. Supaya kita duk tengok orang mandi kampung kita tu lah. Nak tak nak lagu tu lah. Itu pada urufnya, pada adatnya. Tetapi belum tentu lagi orang mandi kita lagu tu. Kalau kita mandi kampung, mati kampung, tak apalah. Ada air bidara lah, air kapur baru lah, emang air bergotu air bukan. Tapi bila kita mati di negara-negara luar,
Mungkin kaedah memandikan tidak seperti kita. Kita banyak aksesoris, banyak barang-barang sunat. Kalau sebelah-sebelah sana, dia mandi ambil hak fardu sahaja. Kita sedang menanti saat tu ibu-ibu dan bapa semua. Sebab itu bila kita jiru hari, kita kena mari telitah juga. Satu masa orang akan memandikan. Syukur alhamdulillah, sudah mandi aku boleh pakai ia sendiri. Aku nak pakai warna gapo dia, baju gapo, baju Melayu, jubah, kurta, janji asalkan tutup aurat dia. Nak kacing mana kacing lah, depan, belakang, kiri, kanan, tak ada kacing pun tak apa. Dan kita sedang menanti satu saat orang yang akan memakaikan kita. Bila orang tolong pakai kita, tidak ada pilihan lain. Pada uruf, pada adatnya warna putih tu lah. Kacing kita tak boleh nak pilih. Kacing kepala so, kaki so. Itulah saat yang kita nanti-nantikan. Itulah saat yang kita nanti-nantikan. Syukur alhamdulillah kita boleh pakai yang sendiri. Kita boleh melangkah kaki mari ke masjid sendiri. Sama ada jalan kaki, naik motor, basikal, kereta, menopel orang dan bagai-bagai. Boleh. Dan kita sedang menanti suatu saat orang yang akan memperjalankan kita. Bila dia orang tolong memperjalankan kita, boleh ke dia lah. Nak usung, nak muat atas lori, nak muat atas bank, ikut dia. Dan tidak semestinya van jenazah yang ada di masjid itu ialah kenderaan terakhir kita. Suasana macam mana, wallahu a'lam. Syukur alhamdulillah siapa di masjid kita boleh semaya sendiri. Semayalah nak semaya tepi mana. Duduklah soh mana. Boleh belakang. Nak semaya depan, belakang lah. Kita sedang menanti satu saat orang yang akan menyembahyangkan kita. Ketika tu tak ada pilihan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat. Pasti kita akan semaya depan tu imam. Terbayang tak kita suasana yang demikian. Sebab itu Nabi kata bila memikirkan mati, orang yang banyak memikirkan mati itulah orang yang cerdik. Setiap benda yang melakukan itu akan terbayang. Satu saat nanti mu akan tunggu saat-saat ini. Tak kira siapa. Oleh kerana kita ingat kematilah. Kerana kita ingat saat-saat yang demikian itulah. Maka sebab itu kita ulai-ulai mari masjid semacam. Supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kerana tak ada tempat yang paling mulia, yang paling Allah Ta'ala rahmati dan berkati atas muka bumi ini ialah masjid. Tak ada lah tempat yang paling Tuhan suka sekali. Dalam hadis menyebut demikian. Allah Ta'ala paling suka sekali atas muka bumi ini ialah masjid. Dan Allah Ta'ala paling benci sekali tempat iaitu di kedai dan di pasar. Alhamdulillah muslimin muslimat semua. Di usia seperti hamba dan usia seperti tuan-tuan dan puan-puan ada depan hamba ni, kita meletakkan diri kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengar orang ngajar, kita habiskan sisa-sisa hidup kita ini berada dalam kerja-kerja yang Allah Ta'ala kena, yang Allah Ta'ala redha, iaitu redha Allah. Syukur alhamdulillah. Ya mukallibal qulub, sabit qulubuna ala dinik wa ala ta'atik. Wahai pembalik hati, tetaplah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni mau pilih aku, ya Allah, pilihlah aku sehingga ke akhir hayatku. Muslimin muslimat semua, 4-5 malam yang baru ni, ketika hamba berforum di satu daerah, satu masjid di Kuala Krai, Maneura. Apabila musafah awal sebelum masuk maghrib,
Mari ada jemaah yang dia kenal lah berlaku hamba dia raja tengok dalam YouTube dan sebagainya. Mari jumpa mata hamba. Dia perkenalkan diri dia, nama dia Pak Mak. Dia kata, Ustaz, dia kata pagi tadi ada sore ahli jemaah kita meninggal, dia kata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia kata, Ustaz, di masjid kita ni tiap-tiap pagi ada program membudayakan Al-Quran supaya tuan-tuan ni lah. Pagi tadi dia duduk kat teater. Abang dia ada, abang dia tak mati lagi. Abang dia pun ada jemaah juga. Yang ceritanya Pak Mak, abang dia senyap. Dia duduk sebelah saya, dia kata, Ustaz. Pak Mak pun tunjuk dalam handphone dia tu ayat Quran yang dia baca, yang arwah tu baca. Omong-omong dia tak ada salah baca, Ustaz. Tapi pagi tadi dia kata, saya tak ikat betul. Dia duduk sebelah saya, ayatnya alaihim dia baca alaikum. Jenuh saya tegur dia. Tapi dia duduk main alaikum lagi. Saya tak telitah di hati saya, fikiran saya, rupanya dia berhadapan dengan sakratul maut. Saya tak terfikir dia berhadapan dengan sakratul maut. Rupanya lagu tu, Ustaz. Jadi bertukar takih habis kita. 2-3 kali saya perbetulkan dia. Lepas itu saya tengok dia pun tengok. Dia pun lembek. Dia pun rebah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kata Allahu Rabbi ya Karim. Comelnya mati dia. Dia mati dalam keadaan dia baca Quran, dalam keadaan ibadat. Dia mati selepas dia bayar subuh berjemaah. Dia mati dalam keadaan halaqah, himpunan orang-orang yang membesarkan kalam Allah. Nabi kata Allah Ta'ala turunkan sakinah wa sa'adah dan rahmat. Allahu Rabbi ya Karim. Tengok kepada penanda-penanda yang menyebut ciri-ciri orang yang meninggal dalam husnul khatimah. Mari terfikir kita. Mari terfikir kita. Adakah aku demikian rupa? Pak Mak tu senyap dah. Dalam 3-4 minit, Pak Mak bertepuk. Dia kata, padahal Ustaz, arwah ni tak kecek kalau benda tak pedah. Bila benda yang pedah buat dia cakap. Padahal dia bukan ustaz, dia bukan imam, dia bukan orang alim, dia bukan orang yang ada ilmu sama. Sekadar berjemaah dan istiqamah dengan amalan-amalan demikian. Terdetik di hati anak bila dia cerita macam tu, kata Allah, adakah aku jadi lagu tu kata. Muslimin muslimat yang mati Allah Ta'ala. Sebab itulah kita ulai-ulai macam mari masjid ni, supaya kalau pada takdir Allah Ta'ala nak jemput kita, nak ambil kita ketika kita beribadat kepada Allah Ta'ala, ketika kita duduk tempat maulid, ketika kita berada dalam rahmat Allah Ta'ala. Sebab itulah sehari tengah hari kita selek mata pagi siapa kau kita tidur pula, cuba kita fikirkan gapo dia hak aku lakukan setiap hari, tempat mana hak aku banyak pergi, gapo dia yang banyak aku lakukan dalam jangka masa 24 jam. Di usia serupa hamba dan usia serupa tuan-tuan ini. Inilah selalu saya royak, sama royak dalam kuliah-kuliah hamba. Yang kita ada ulai-ulai sangat mari ke masjid ni kerana kita nak cari redha Allah. Kita orang kampung hak tak mengaji lah mana, orang kecek redha kita redha kata. Gapo dia redha kita tak tahu. Hamba pun tolonglah alih bahasa secara kampung. Redha-redha ni ialah Tuhan kening.
Mardatillah ialah barang yang Tuhan kena. Kita buat kerja biar Allah Ta'ala kena kita. Itu kita mencari redha Allah. Kita nak cari biar Tuhan kena kita. Kita semaya kerana Tuhan kena orang semaya. Kita mari masjid jemaah, Tuhan kena orang mari jemaah masjid. Kita bersedekah, Tuhan kena orang yang suka bersedekah. Kita baca Quran, Tuhan kena orang baca Quran. Kita mari dengar orang ngajar, Tuhan kena orang duduk dalam majlis ilmu. Radhatun min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga. Tuhan kena orang yang berzikir. Orang kena, Allah Ta'ala kena orang kecek dengan kecek benda yang berfaedah. Semua kita buat kakak-kakak tu menjurus ke arah biar Allah Ta'ala kena kita. Hak ni yang kita duk buat amal ibadat ni nak suruh biar Tuhan kena kita. Bila dia Allah Ta'ala kena kita, Allah Ta'ala redha kita, Allah Ta'ala akan bagi maghfirah. Allah Ta'ala akan bagi keampunan pada kita. Sebelum Tuhan nak apa mu kena cari jalan dulu. Kena buat kerja yang aku suka. Tak logik di akal kalau aku nak ampunkan dosa mu, sedangkan mu tidak buat kerja yang aku suka. Malam ni amal lontarkan kepada muslimin muslimat semua. Sehari tengah hari kita ni kita buat kerja yang Allah Ta'ala kena ke ataupun kita kena. Banyak barang yang kita buat yang kita kena, tetapi di sisi Allah Ta'ala Tuhan tidak kena. Kita kadang-kadang kita berasa bila kita buat, kita berasa hak kena kita ingat automatik Allah Ta'ala kena. Banyak benda yang kita berasa tak berlagu angin dengan kita. Tak kena dengan nafsu kita. Tak kena dengan kanak kita. Tapi benda yang kita buat tu kena, Allah Ta'ala kena. Berapa pasal kita nak suruh biar Tuhan tu kena kita. Anak kita muslimin muslimat semua, tiap-tiap petang lepas asar dia turun main sepak, turun main bola, dia pergi saing. Jumpa saing-saing. Dia buat barang hak dia kena. Tutup kita kata tak usah pergi main lah. Petang ni tolong abah. Nyepel kayu-kayu tu. Sudah tentu dah tak kena di hati dia. Pasal dia janji dah dengan saing nak pergi main bola. Tapi oleh kerana dia nak suruh biar ibu bapa dia kena, walaupun hati dia tak kena, dia sanggup tak pergi main, dia sanggup tolong ayah dia, abah dia. Dan dia tunjuk muka suka, tidak muka nak marah dia. Berapa? Kerana dia nak suruh biar ibu bapa dia kena ke dia, walaupun hati dia tidak kena. Hati kita tidak kena mari semaya jemaah, mari semaya zuhur, mari asar, mari maghrib, mari isya, mari subuh. Baca Quran pula, dengar orang ngajar. Ada piti sedekah. Ada wasbih bila zikir. Hati kita tak kena. Tak kena. Tapi oleh kerana nak suruh biar Tuhan kena kita, kita kejar mata. Senapah orang kata. Susah setara mana pun hungar mari juga zahur. Susah setara mana pun hungar mari juga asar. Susah setara mana pun ngori isya aku duduk juga dengan orang ngajar. Sejuk pagi kita orang tua ni. Nak hujan pula. Kena air tu ke Allahu Rabbi akbar. Tapi oleh kerana nak suruh biar Tuhan kena kita, mandi juga. Ambil air semaya juga. Mari juga pakai baju 2-3 lapis pun. Apa? Pasal nak suruh Tuhan kena. Kalau atas hati kita tak kena lagu tu.
Boleh nampak tuan-tuan. Nak royaknya gapo dia? Mardatillah, keredaan Allah Ta'ala. Kena duduk situ dulu, baru Allah Ta'ala bagi maghfirah, baru Allah Ta'ala bagi keampunan. Bila dia Allah Ta'ala bagi maghfirah, Allah Ta'ala bagi keampunan, barulah Allah Ta'ala bagi rahmat. Dia tak akan bagi rahmat dulu sebelum dia tidak ampun dosa kita. Dia tak akan bagi rahmat dulu kalau dia tak kenal kita. Sebab itu susunan doa dua perkara saja muslimin muslimat. Sama ada kita doa untuk ibu bapa ataupun kita doa kepada mayat, dua perkara ni. Hak lain tu aksesoris saja. Hiasan sahaja, ulasan sahaja. Gambar dia, Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfir li warham. Pertama mutulapung, lepas tu mutulur rahmat. Mayat gitu juga. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nampak? Pertama sekali mutulah apa dulu, ya Allah. Dengan keampunanmu inilah baru rahmatmu mari. Tidak mari rahmat dulu baru Tuhan ampun tak. Sosai jadi sosai. Tangga dia mesti dulu mardatillah. Tangga mula-mula biar Tuhan kenal dulu kita. Lagu mana nak suruh Tuhan kenal kita, kita kena buat kerja yang Allah Ta'ala kenal. Boleh jawab belaka dah diri masing-masing tu. Bermula daripada celik mata pagi tadi, siapa aku nak tidur pula ni, aku ni sepanjang hari dia buat kerja yang Allah Ta'ala kenal ke, ataupun sebaliknya. Mana mungkin Allah Ta'ala nak bagi maghfirah, keampunan kepada aku, sedangkan aku tidak buat kerja yang Tuhan kenal. Rahmat jauh sekali lah tuan-tuan. Ambo tanya ambo, tuan-tuan tanya tuan-tuan. Bermula daripada celik mata pagi tadi lagi. Sepatutnya di usia kita ni tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisbahu awil kus minhu qalila au zid alaihi waratil Qur'ana tartila. Awal-awal lagi Allah Ta'ala ayat dia. Sikit sangat ya. Kalau orang Kelantan kata statik. Ada banyak ni. Siapa dia? Orang yang bangun sebelum subuh. Dini hari. Orang Kelantan kata dini hari. Bangun baca Quran. Ustaz Ahmad Dasuki kata ke dia. Dia kata tidak adalah saat yang paling tenang sakinah. Paling tenang, paling menyejukkan hati kita terdetik, iaitu baca Quran sebelum subuh. Inilah saat yang paling menenangkan jiwa. Dalam banyak-banyak saat inilah dia kata. Ambo pun culuh diri aku. Tuan-tuan culuh diri tuan-tuan. Saat yang paling Allah Ta'ala turun rahmat dia sampai ke bumi. Menanti-nanti duk tunggu. Nak bui ni. Rupanya mun tak ada ke sekarang. Nampak tuan? Sepatutnya di usia supaya hamba dan usia tuan-tuan dan puan-puan. Semaya tahajud ni tuan-tuan jadi wajib dah. Bukan bagai sunat. Bukan bagai sunat dah semaya tahajud. Memang niat kena niat sunat, tapi kita perwajibkan diri kita semaya tahajud itu wajib kita.
Bapa? Pasal tak ada dah yang disarankan oleh syarak kita. Siapa dia yang nak suruh ceroh dalam lubang kubur melalui solat tahajud? Tak ada jalan dah nak ayat. Kalau mu nak suruh lubang kubur mu cerah ketika mu berada di alam barzah melalui solat tahajud. Kalau omong supaya hamba, omong supaya tuan-tuan dan puan-puan ada depan hamba ni, tak tahulah kerana lagi, wallahu a'lam. Sedangkan kita berada di ambang kematian. Gapo dia bekal kita nak bawa? Selalu hamba contohkan dalam kuliah-kuliah hamba supaya kita mudah nampak. Falu takdir lah ibu-ibu hamba kecek lagu ni. Hamba royak ke saya hamba. Hamba kata, aku ni kalau mati tak ada satu dah. Kalau aku mati tak ada satu. Bini aku tak susah. Anak-anak aku tak susah dah. Pasal aku tinggal kakak cukup banyak. Kalau aku mati, bini aku ada rumah dah. Besar rumah aku. Pitih. Dalam tabung haji, dalam bank. Kau ada kes, ada lagi. Tanah ada, rumah sewa ada. Kereta 2-3 butik. Gabriel lagi. Pada adaknya 3 generasi makan harta aku tinggal tak habis. Kalau aku mati tak ada satu. Sayang berkata dia. Dia kata jala Mukhtar. Hak mu sebut tu Mukhtar bagi hak mu nak tinggal. Hak mu dah sebut rumah, pitih, harta dan sebagainya tu hak mu nak tinggal. Faham mu nak bawa ke dia Mukhtar? Hak mu nak bawa. Banyak mu bilai bagi hak mu nak tinggal. Tapi mu tak bilai pun dalam hatimu gapo dia hak mu nak bawa. Dia nak bawa. Ambo nak mari ceramah di Banggu Stiu. Ambo tak bawa pitih 5 sen pun. Kereta ambo mampu. Di kampung apa? Orang apa kenal ambo? Dia pun mari dekat. Dia kata, "Wan Ustaz." Kata mampu habis minyak. Tak apa Ustaz duduk sini. Wak mai pitih hamba tu lagi beli minyak. Kata hamba pitih tak ada. Tak bawa. Tapi di rumah hamba banyak. Dalam tabung haji ada, dalam bank ada. Bini hamba gelap pak lutut. Rumah sewa ada apa. Orang itu kata tak apalah tu Ustaz ni wak beli minyak. Inilah sekali hamba kata ke dia, gini apakah pitih demo dulu? Tak boleh Ustaz, hamba nak buah minyak juga. Depan hamba dia tak kata hamba bodoh. Tak tergamuk dia. Tapi dalam hati fikiran dia kata dia, bodoh tak Mukhtar. Duk bila bagi hak dia tinggal. Hak dia bawa tak ada 5 sen pun. Hari ni kita muslimin muslimat sedar atau tidak khabar atau tidak kita banyak membilang bagi hak kita nak tinggal. Faham nak bawa? Hak nak bawa. Sebab itulah ulama kata dalam kitab azkar, pertama sekali kalau mu nak cerahkan lubang kuburmu dalam alam barzahmu melalui tahajud. Hak mu nak cari, nak tinggal, selekeh tak ada satu. Tapi dalam masa yang sama, hak mu nak bawa pergi, kena ada juga. Baru orang panggil cerita. Hak mu nak tinggal ke bini hamba, apa begini. Tak ada hal lah. Hak hamba nak bawa, kena bawa kata. Kokok tengah jalan habis minyak. Tengah jalan nak beli. Tutup lepas pada kuliah ni orang tak jamu kau gapo begini kah, kita nak minum air tengah jalan pula. Kalau contohlah, tapi ada orang lain ni kan. Tak apalah, ada tak apalah. Tak pakai pitih hamba lah kalau gitu. Baru
orang panggil cerita. Hak tinggal-tinggal, hak bawa-bawa. Ni tinggal ke habis. Hak kita nak bawa. Hak kita nak bawa. Tak ada kau sekarang habis. Mau cerdik di dunia. Pandai dia tu cari makan. Situ tanah dia, situ tanah dia. Oi, orang kapun ni, orang kaya kapun ni dah. Orang kaya kapun ni. Habis kawasan ni hak dia berlaku. Oh, dia bak cari pitih cerdik, pandai. Ya. Apa dia nak bawa? Tak payah kita tanya dia, dia tanya diri dia sendiri. Ambo tanya ambo, tuan-tuan tanya tuan-tuan. Aku nak bawa kalau pada takdir lah, kalau aku nak mati malam ni, dini hari ni, pagi esok, gapi aku nak bawa? Itu dia. Baru orang panggil cerita. Kalau mu nak suruh lubang lu kubur mu luah. Kalau mu nak suruh lubang kubur mu luah. Dalam kitab azkar kata dia melalui sedekah. Kalau mu nak suruh lubang kubur mu luah, melalui sedekah. Kau banyak mu sedekah, kau luah. Kau banyak mu sedekah, kau luah. Cuba rumah atas dunia lah. Kalau nilainya setara ni besar mana rumah? Kalau rumah besar lagi, kau luah. Kau besar lagi, kau luah. Kau mahal lagi, kau mahal lagi, kau mahal lagi. Gitu juga rumahmu dalam kubur. Bersedekah seria. Luah mana? Luah mana seria? Nak duduk tak boleh. Duk main ceria. Malam ni tu 3 tahun. Ceria. Mana suruh lubang kubur luah. Beli saat 7-8 riyal tak ada satu. Nampak? Berkebuk saat. Ramah bawa ni tinggal bawah dalam motor. Turun-turun tengok habis yang ambil budak tu. Natan ni budak ni nanti. Orang rasa bawa pitih main masjid, dia bawa saat. Enggak 3 tahun tu tak sih. Orang plastik tak sisak dia rokoknya. Munggu api dia tak berhabiskan. Nampak? Oh, tu email baru royak kita tak bawa pitih, tak bawa saja. Tinggal fakmu. Tempat-tempat kuliah hamba lah yang royak katakan. Learning mari masjid kena bawa pitih. Dan berapa ustaz kena tiket kalau ni? Memang. Kena tiket dalam. Kalau gitu tak mari kita ustaz. Ikut demo. Nah ya. Kalau buat tiket seria nak duduk sah depan, tak sah malu kau orang. Seria ni bukan belakang tu dak betul. Lama tahu ustaz tu pagut hati semua. Mu kita mari lewat nak duduk depan mana nak duduk. Nah ya. Mari masjid lah ni kena buat pitih tak? Tak ada pitih kena minta dengan bini. Nak minta. Bini pula kena tolong ingat. Abang yang masjid tu pitih bawa kata. Bapa? Sedekah lah tuan-tuan. Nak suruh lubang kubur luah. Saya tak semestinya sedekah di masjid tak. Banyak kot lain saya sedekah. Tak ada hal. Selekeh ke mana-mana. Buat. Cuma kecik atas masjid ni sedekah masjid. Begitu lah. Tak suruh duduk agiu lah. Tak suruh duduk ulah lah pagi esok. Bengong tak tu. Nak gitu. Oh, ada pula main masjid kena bawa pitih. Berapa begini gitu. Nampak? Pasal mu nak suruh luah lubang kuburmu tu dia. Kalau mu nak suruh cerah lubang kuburmu melalui tahajud. Kalau mu nak suruh ada saing mu dalam kubur melalui Al-Quran. Tak ada belakang kita kakak tu. Tak bawa pitih 5 sen pun. Sebab situ kereta dekat tunggu orang bangga ceramah. Wah, no tak siapa lagi. Wah, no siapa. Kita mampu kereta dia apa. Nampak? Seolah begitulah tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita sehari tengah hari ini kita kena fikir buat kerja biar Allah Taala rasa kena dengan kita.
Bila dia Allah Ta'ala kenal dengan kita, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Bila Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala akan bagi rahmat kepada kita. Rahmat yang paling hebat sekali, Allah Ta'ala masukkan kita ke syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi jelujur dia, mu kena fikir dulu, adakah kerjaanmu tu menyebabkan Allah Ta'ala kenal kita. Semua bakat mitok belaka nak masuk syurga. Wa adkhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Semua minta masuk syurga belaka. Tapi kerjaan menjurus ke arah masuk syurga kita. Nabi kata majlis-majlis ilmu ni ialah rawdatun min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Pergi tempat-tempat orang ngajar supaya malam ni. Bila mu duduk dalam majlis ilmu, seperti mu duduk di taman-taman syurga. Kerana orang duduk di majlis ilmu, dia dipayungi dan didoakan oleh para malaikat. 700,000 para malaikat mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa mereka semua yang duduk dalam majlis ilmu. Dan mu tolong rahmatlah dia. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Mu tolong ampunlah dosa mereka ya Allah. Dan mu tolong rahmatilah mereka. Malaikat doa yang tidak pernah berdosa dengan Allah Ta'ala. Nak ya. Sebab itu orang duduk dalam majlis ilmu dengan orang ngajar, relax, tenang. Hati relax molek, tenang. Nak pula kita boleh tiang dengan dinding. Dah sungguh. Dah tak, jangan duduk beralih. Dah duduk, tak ada satu lah. Dah sungguh tenang. Tenang. Loh lah Ustaz, orang yang panggil demo juga. Kita boleh. Orang duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, duduk dalam taman-taman syurga, Allah Ta'ala tiup angin syurga. Jangan main-main. Bayu daripada syurga Allah Ta'ala tiup. Sebab itu kita bila duduk start orang ngajar ya, kita pun mula repeat dalam mata tu. Kenapa? Pasal dia berasa tenang, sejuk, mih-mih supaya ekong dah tu. Gini go. Sebab itu kalau ada orang tidur sebelah kita, jangan geruk. Jangan geruk. Pasal dia tersapa lebar makam tinggi dah tu. Dia duduk di syurga Firdaus dah tu. Jangan geruk. Lepas tu dia marah kalau kita geruk. Pung bila kita sudah. Oh, Ustaz sudah tu. Kita ingat kau tak puas kita ngajar, tak puas tidur pun. Allah Ta'ala tiup angin syurga. Sebab tu kata tengok tuan-tuan. Pung nak pulak kalau lah hari Jumaat. Dia mari tu pacok tiar tu satu tu. Dia bayar 80 riyal sebulan. Tiar dia. Kalau Mekah ni tiar jing. Sini ni tiar Pok Mak nama tu. Ya. Pak, Assalamualaikum dekat dia. Berarti tak bila qomak. Bau sedar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun sallallahu alaihi. Dia ingat kau semuanya terawih. Tempat yang paling Allah Ta'ala benci ialah kedai pasar. Tuhan bercina. Betul orang duduk kedai nak ayat tuan-tuan. Mana ada orang macam tu? Ada orang macam tu kedai. Allah Ta'ala tiup angin neraka. Allah Ta'ala tiup angin neraka. Orang duduk kedai. Sebab itu kohon lama, kohon panah. Kohon lama, kohon panah. Kacik molek sikit tak? Boleh ke demo benar tak? Ngani kau. Memang kau tapah ni nak gitu. Atau macam ada nak napau ya. Pengkuliah kata gapo pun. Habis tinggi dia tunjuk Allah tak ada satu dah. Tak ada enggak ada. Kacik molek sikit kat tapah. Tak ada. Dia jadi kohon ni tu. Tapi kedah kohon mau. Ngelah kali kau tak boleh duduk lama ni.
Mata berembah sini. Kalau tu kata nak pergi pun bayarlah air tu. Ada mau bayar, ada mau menang. Boleh bayar belakang. Tunggu sek-sek kedai belakang ni tu. Nampak kau apa? Syukur Alhamdulillah. Sehari tengah hari kita fikir biar kita buat kerja yang Allah Ta'ala kenal. Bila Tuhan kenal Allahu Rabbi ya Karim. Di antara perkara yang Allah Ta'ala paling kenal sekali muslimin muslimat semua. Siapa-siapa dia yang mari semaya subuh berjemaah. 40 pagi tanpa ghalak dan takbiratul ihram bersama dengan tu imam, Allah Ta'ala janji gabe. Allah Ta'ala janji dua kali. Yang pertama Allah Ta'ala kata dalam hadis Nabi, dia kata, aku akan lepaskan kamu daripada sifat munafik. Orang yang istiqamah konsisten semaya subuh tanpa ghalak 40 waktu, jangan putus, dan takbiratul ihram bersama dengan imam, aku beri mu lepas daripada sifat munafik, dan di akhirat kelak aku lepaskan kamu daripada api neraka. Tawaran istimewa daripada Allah. Dua perkara yang cukup bermakna dalam hidup. Pertama, di dunia kita terlepas daripada sifat munafik. Di akhirat terlepas daripada api neraka. Tak ada. Tapi syaratnya mu kena betul molek mu mari masjid. Lillahi ta'ala, tidak khana dak. Selama 40 pagi tanpa ghalak takbiratul ihram bersama dengan imam, aku akan berilah kakak. Kita mari sokmo. Amo mari sokmo ustaz. Subuh amo mari sokmo. Kata sokmo tu cukup 40. Kadang-kadang mari sokmo 15 hari, 16 hari sampai 20. Pagi tu amo tak khabar kata. Hujan lebat. Tapi amo mari sokmo. Jangan wiralak 40 hari. Terah ke tak percaya? Bukan suatu perkara yang senang. Tak usah ambil lah subuh, munggu bagi tidur, mati. Ambil ngorik dah. Ambil ngorik dah. Terang ngorik dah. 40 ngorik. 40 petang, 40 kali ngorik. Jangan berhenti-henti. Jangan berputus. Terang ngorik. Start bila? Start malam ni. Kelik pakuh. Keledar kuda. Pah malam ni mari. Pong pakuh malam ni. Malam esok dah. Tak mari dah malam esok. Start 40 kuat tu. Berapa habis tak pergi? Tahu tak ada orang ceramah tu kan? Nampak? Kita percaya terang lah tuan-tuan. Oh, aku nak terang sekali ni. Ustaz Muhtar ya. Malam ni mari, malam esok mari, tolak mari, tobe mari. Pung hari yang ke-15. Hari yang ke-15. Anak kelik Putrajaya. Ayah, lama dah ayah tak pergi Putrajaya. Sekat PKP hari ni baru ni ayah tak pergi lama nak begitu. Bila lagi ayah nak pergi rumah kita? Dalam ni tak lagi lah ni. Aku nak cukup 40 hari semaya yang ngorek nak buat. Allah ayah denung pada juga surah masjid. Jauh daripada rumahmu. Tak salah nak betul. Bini pula dia kata, Allah waruk dia ayahmu tu. Allah hanuk ajuk gitu mu. Bini kata, tak apalah. Kalau ayahmu tak segi, ayahmu duduk rumah. Kita pergi, kita nak pergi. Okey, dia kamu pergi. Pasal dia nak kat aku apa pergi. Kalau betul ngaku aku pergi. Apa? Lawai. Gila nak pergi pun. Aku tak sih. Aku nak cukup juga. Payah semaya jemaah di Putrajaya tu. Dia kelik dekat nak ngorik bawa kelik. Tak semaya jemaah aku. Aku nak cukup juga 40. Bini gitu. Hari yang ke-35 hari bulan. 35 dah. 5 hari nak cukup 40.
Start motor dah nak mari ni, start motor dah nak mari. Bini kata, habis, ni telefon, mustahak ni telefon ni apa guna. Mok darah mati. Mok darah mati. Lepas tu lagu mana abang? Nanti aku nak pergi ngorek dulu, nak begitu. Lepas maghrib kita pergi. Allah demo. Orang sungguh kita mu telefon mati ni. Dia pergi lewat dia tanah. Semaya rumah pesurupa yang atas niat kita. Lalu aku nak cukup ni jalan ni. Bini kata, biarlah, tak apalah, gigi. Moga mak saudara kita, bukan mak saudara demo. Dia tarik ma'arif di suku ni harkat. Yalah, moga mak saudara kita sesak nak kata. Gila, moga demo waruk kan. Bapa ya haji. Allah mata ya. Tak apa, gigi kita apalah. Nak gitu. Tak segi tengok mati mak tahu kita. Tak apa, kita pergi esok. Mapuh motor. Naik. Nak gitu. Moga bagi takut bini lah ke. Tutup royak lah ceramahnya kera betul. Kelik dia rumah. Takut. Syukur pokok tina. Jala sungguh dok ibu dok mak. Pergi hak rumah hamba kamu. Noyak dia. Start seklik pun. Terahlah kata percaya tuan-tuan. Ada seorang cikgu hang duk mengajar seorang sebelah di sana. 3 kali dia terah. Kali yang 3 baru cukup 40. Tunggu hamba tangga. Hamba turun tangga pun mari peluk. Kejut hamba pasal jatuh tu. Geli pun satu hal. Ingat kau muslimat tu. Mari peluk dia kata, ni nak jerit dia. Allahu Rabbi ya Karim Ustaz, terima kasih dunia akhirat Ustaz. Saya buat hak Ustaz royak tu. Kata gapa dia cik kata. Hak Ustaz royak semaya 5 waktu tu 40 hari 3 kali saya terah Ustaz. Banyak halang ni. Ni pun nak cukup 40. Hak yang ketiga ni pun nak ayat kaki. Sosel. Nak ayat ni. Tapi jangan sungguh Ustaz. Lah ni secara automatik dia kata. Padahal kita tak tengok je tak gapo. Pun terdetik di hati. Rupanya 10 minit lagi nak masuk waktu. Pasal sudah jadi terbiak. Tidur malam letih tahu mana pun Ustaz nak ayat ni. Sedap nak ayat ni. Khabar. Rupanya hikmah gitu dia kata. Sebab itulah ni saya kata, kalaulah tak boleh pergi semaya jemaah, dia kata berasa satu kerugian yang amat sangat. Amo kata syukur alhamdulillah lah. Nak ayat ni. Syukur alhamdulillah. Bukan suatu perkara yang senang tuan-tuan. Bila dia jadi terbiak, nak suruh biar jadi lekat 40 hari, sama ada benda molek, benda tak molek, dia akan jadi lekat. Anak-anak kita lepas ngorik turun rumah. Jangan widah 40 hari. Dia 40 hari dia terlekat jadi terbiak. Kuci pitu dia lakoh kok nyelo. Kuci nyelo dia turun kok Rabu. Pok kita lah biasa minum air kedah dah. Sejak muda lagi. Terserah yaklah bini kuci air di rumah pun. Habis tukar bini bubu. Tukar tu imi aja ketubuh dia tak bubu. Tobik minum juga kedah. Ambo lah tuan-tuan tak tahu. Bila dia jadi terbiak. Kedah tutup ada lagi dia. Tutup dah tu tak apa kalau nak duduk sini. Mati dah tu kedah tu. Dia mati kedah dek. Apa? Kau mana tuan-tuan? Tak maaf lah kau betul lah ke. Jadi terbiak. Jadi biar umur kita ni hak tua ni biar terbiak lah kemolek. Sebab apa tuan-tuan? Ambo sendiri pun mari terfikir.
Bapa yang Allah Ta'ala tak bagi istiqamah, konsisten dengan semaya Jumaat aku. Nak lekat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh selama 40 hari. Kadang-kadang mari Asar Zuhur duduk. Ada-ada saja. Kadang-kadang nak turun, siapa nak beranak. Nak suruh demo tunggu, nampak warung kelajuk kita. Kadang-kadang lawai juga. Lawai pun. Lepas tu ngori pula. Di perjalanan lagi. Bapa ya Allah Ta'ala tak pilih aku nak beri istiqamah semaya Jumaat 5 waktu. Bila dengar-dengar orang ngajar, bila dengar-dengar orang baca kitab, barulah jumpa Allahu Rabbi ya Karim. Padalah Allah Ta'ala pilih orang-orang yang tertentu sahaja. Kerana Allah Ta'ala nak beri dengan semaya Jumaat ni cukup hebat di sebalik tu. Bukan pahala 27 sahaja tuan-tuan, tapi lebih pada tu lagi. Tak pelik lah kalau Tuhan tak pilih kita pun. Tapi kita kena doa biar Allah Ta'ala pilih kita semacam. Seorang ar-rajul, seorang laki-laki dewasa, dia ni jadi terbiak semaya Jumaat. Jak daripada dia reti semaya sampai ke dia tua, dia tak penuh semaya sore. Jumaat semacam. Kalau dia semaya sore, seolah-olah macam dia berasa serupa tidak sok. Dan orang dia biasa. Amu ada tu gurang besok ya. Arwah dah. Ustaz Haji Hassan, ahli mesyuarat fatwa negeri Kelantan. Dalam bilik dia, dalam kelas, dia kata ke dia. Dia kata ana, dia kata, kalau ana tak ada semaya balik mengajar ni tak ada Jumaat di surau atau di masjid. Ana ambil juga anak-anak sore, ana nak letak juga biar anak tu imam ada makmum di belakang. Nak ambil juga pakak berjemaah. Nak ayat orang ke dia sapa kita. Tak pelik tuan-tuan. Pok kita lah besok pergi minai gapo sepangu ayat sana. Dia jadi terbiak. Pocik ni nak ayat dia jadi terbiak dah jadi daripada reti semaya sapa ke tua jemaah semua. Dia mengambil wuduk yang sempurna di rumah. Niat mari Jumaat lillahi ta'ala, tidak khana lain. Tak ada khana, tak ada. Betul-betul mari nak cari mardatillah. Didatangkan kisah ini untuk jadi iktibar kita dan panduan serta ikutan pada kita. Pocik ni rebuh di perjalanan. Licin rebuh. Bila rebuh habis cuma clothing jubah. Kona balik. Buat jubah tu tukar pakaian lain, bersih tubuh badan, ambil wuduk lain pula, pergi pula. Nak ya Allah. Orang dia jadi terfitnah. Bila gitu muslimin muslimat semua. Pergi kali yang kedua pula, rebuh pula. Rebuh pula. Oh, kalau kita dak. Kalau rebuh mula-mula tadi dak. Tak ada rebuh. Tak ada rebuh. Start mutu tak hidup dah. Kurang. Kakak ni. Kakak ni. Bini kata, bapa tak pergi lagi? Tak hidup kakak ni. Lepas tu, rugilah apa tak pergi masjid. Tak semua ke apa ke ni. Tuhan tahu, muka kakak ni tak hidup. Tuhan boleh dah pala, muka aku niat nak pergi dah. Dia tu bumbuh pala situ lu. Kau kita lah. Padahal tu tak jauh mana pun ke jalan pun. Tapi kalau habis rokok, lagi hujan pun. Sek-sek rokok. Apa suka je lah tu nak. Muka kita lebih kurang tu juga dulu pun. Sebab tu boleh royak. Nak ya. Pocik ni ambil wuduk lain pula, pergi pula kali yang kedua, rebuh pula kali yang kedua. Kona balik, tukar pakaian, bersih tubuh badan, ambil wuduk lain, niat tak berubah. Nak pergi pula kali yang tiga, ja'ul iblis, mari selalu kakak tu. Oh, kakak tu nanti tunggu teko. Tengok celah mana, pun mari selalu. Bisik di hati pocik ni, dia kata ke dia, tak payah pergi dah. Mungkin masjid nak pala ke?
Mungkin semaya jemaah nak pahala ke? Tuhan bukan bodoh. 2 kali dah merebuh. Tuhan tulis dah pahala mu. Tuhan tulis dah pahala mu. Belawai iman dengan bisikan iblis lah kali kalah dia. Dia perlu jawab dalam hati dia, jala. Memang kita lagu tu juga. Walaupun tak tobik mulut tapi dalam hati, jala. Gi ke dak malam ni, gi ke dak malam ni, gi ke dak ni. Kalau gi kan dia mau kata pasal ada jamu. Semalam tak mari tak ada jamu. Gi ke dak, gi ke dak. Hati kata, jala. Jala tak hari. Ana juga pergi kedok kita lagi juga. Bila gitu dah dia kata jala, pocik ni pun nak akidlah takbiratul ihram, nak semaya sunat dululah sebelum semaya waktu tu. Tak jadi nak akad takbiratul ihram. Tak sedap pasal tak besok. Langsunglah nak ayat video pun belawai sekali lagi dengan bisikan iblis iman dia tu. Benar dia berunga dia pergi masjid. Takut tak ada semaya Jumaat. Jalan bereboh, ini kan pula berunga. Dia nak reboh kali yang ketiga, Ja'ul Fata. Mari seorang remaja beliau pun tolong tapu dia, tak ada reboh. Tolong heret pergi ke masjid. Piping. Sepanjang jalan pokcik ni kata dia, Allah awal, terima kasih banyak awal. Pokcik daripada buat pokcik geti semaya siapa kali ni. Pokcik tak rajin semaya sore. Jemaah semua. Mujulah awal tolong pergi pokcik tak dia. Pokcik tak sedap. Duk bobel, terima kasih lah apa gini cerita. Budak ni relax ku, tak kata ke satu. Patah kita kata. Sedang mulai sapat tangga. Orang komat. Pocik ni kata, oh awal sedang molek orang komat. Gilah ambil semaya. Semaya dulu, patut gilah. Budak ni kata, minta maaf pocik, aku tak boleh semaya. Pocik ni tengoklah kata lah ke bawah. Jatuh molek. Pakai ye pun bersih. Berapa mu tak boleh semaya? Hak bisik di hatimu tu aku. Hak bisik di hatimu tu aku. Bila dia kata gitu, pocik ni pun takak selalu dalam kepala iblis. Laknatullahi alaih. Bagai aku kena laknat Tuhan. Dah kalau mau iblis, apa mau tapu aku tadi, mari aku mari masjid. Dah kalau mau iblis, apa mari aku mari semua. Sedangkan iblis tidak suka orang mari masjid dan tidak cukup suka orang mari semua. Apa mari aku? Iblis kata ke dia, hak merayak tu betul berlaku. Aku akan cari jalan 1001 jalan supaya orang tidak mari masjid. Dan aku akan cari jalan 1001 jalan supaya orang tidak mari Jumaat. Mu tahu tak? Mu tahu tak? Sekian lama mu duk ulai-ulai mari masjid. Niatmu lillahi ta'ala, ambil wuduk sempurna. Merebah kali yang pertama, Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa. Mengingat memang muklik tak berubah nawaitumu niatmu. Ambil wuduk sempurna lagi gi pula. Calai-calai orang. Merebah kali yang kedua, Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa kedua ibu bapamu. Mu balik, mu nak tukar pakaian berapa gini, mu nak gi pula, aku bisik di hatimu. Belawai kita dua, akhir sekali mu kalah. Mu kata jala. Mumpun nak akid takbiratul ihram, belawai sekali lagi. Aku kalah. Mu berunga nak pergi sembahyang Jumaat. Mu nak rebah kali yang ketiga, aku tak bunyi. Sebab tu aku tapun. Aku tolong agak. Andainya mu rebah kali yang ketiga, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pergi aku di akhirat kelak. Mu ingat memang kau sembahyang Jumaat. Nampak tuan-tuan? Padahlah kita tak leh. Tuhan nak beri sebesar, sehebat sedemikian ini. Bahawa kita nampak, bukan soal 27 tu. Aku akan cari 1001 jalan supaya orang tidak mari Jumaat.
Aku akan cari jalan supaya orang tidak main masjid. Pandai aku buat. Pandai aku buat. Berapa dia minta main masjid? Tahu dia minta pergi jemaah. Kalau tak lagi nanti imam tua. Kalau bukan tak tahu jemaah ni bagus. Tapi kalau kita pergi hati kita duk kecek pun tak boleh ikut. Berapa? Kalau tak boleh tengok tak imam tua. Mata kau tapa. Lebih baik ke semaya dua rumah. Bapa pula dengan imam tua ke apa begini? Tak kena demo. Hari tu kalau dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia tak reti. Kau ingat dia tak dengar. Padahal dia tengok kawan gitu. Kalau dia Assalamualaikum, bukan buta. Orang lain lagi Assalamualaikum tu imam. Dia jawab boleh. Aku dah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Aku kata maaf aku tak pergi. Batal aku tak boleh tengok. Kenapa? Dia duduk kecek popok dia pak di mana lagi. Hak set-set tak main masjid lah kau tu. Hak tu berkata kau dia. Dia kata, demo ngatu email tu pun yang buat kira nak gitu. Tak kena demo ya. Demo tak pergi juga. Sedap kata kawan nak gitu. Kawan tu email tu tak apa. Baik. Hari tu cucu-cucu gapo begini. Mekoh gapo. Mari selalu tu email tu orang kawan memang kamcik. Kalau tak digigit tak imam muda. Tak imam muda. Agak. Hari tu masuk kedai. Bolehkah dia tak imam muda kat waktu tak uti. Kawan setengah suka dia celik tu. Kata dia ni guano. Orang lain dia kecek. Kawan tak kecek. Berasa hati nak ayat. Kau kena demo guna demo. Takut dia tak tengok demo. Itulah demonya. Supaya tak imam tak ada ya. Kawal begitu pun demo. Kau betul kalau tak pergi. Kalau tak imam tua tak apa. Tak imam muda tak boleh. Dia akan cari jalan ke mana-mana pun. Pandailah iblis tu atur jawab kita. Iblis belajar tu cara jawab dia. Hak tu kata pula kata demo nanti imam tua tu imam muda buat kira. Kita mati gelar, sakit demam, semaya ajak gapo begini mengatik. Kalau kita duduk kapur ni kan tidak terimeh dua tu siapa dia lagi? Siapa dia lagi? Demo untuk imeh tua, untuk imeh muda pun buat kira. Benda lagu tua buat tak reti, buat tak tahu ya. Waktu kata mung pandai kecek ya, mung tak pergi juga. Dah baik dua-dua tu imeh, berapa mung tak pergi? Aku tak lagi tok bila. Berapa? Berapa pun tak azal gitu. Bila-bila ulurat tak menarik sikit gapu nak gitu. Dia manggil lepas pada dia bel itulah tak boleh komak tak lah khuano nak gitu. Kawan tak boleh maya duk tengok kau dia komak datang pokai tak lah khuano. Dia tahu dah batuk gapo begini berhenti dia tahu dah kita nyakit ulurat. Hari tu kawan pergi subuh sekali ngomong sejuk nyokomak bila-bila kata Allah jangan Allah kata nak maya kuan kan waktu kan baik kai semaya dua mah lah kai semaya dua nak gitu ni siap-siap tak mari lah kau ni tak dia dah kedal dia main tu kata tolong siap-siap mu ni alah duk main ngatim tok bila berapa begini aku ni berasa hati juga nak ayat ada perasaan sepupu-pupumu juga. Tapi alhamdulillah aku boleh telan. Tok Imam kau Tok Bila kau kadang-kadang tengok aku dia pandai lain. Enggak aku tak pergi masjid ke. Dia pandai hina je kat aku. Tapi aku senyum macam. Pasal aku tahu dah. Kerja buat kapun ni kalau buat agama tak boleh pergi dah dengan dia. Anak-anak kita nak nikah dia juga nak ya. Mati gelar dia juga. Batu aku kalau dia buat lagu mana pun aku tak itulah Tok Imam Tok Bila. Dah kesara tu apa dia tak pergi masjid ni dalam gitu. Ni aku ayat lah. Dah dia mau tanya aku ayat. Sebelum pada ni aku tak ayat. Aku sipir lelaki. Gak dia mau. Aku berasa hati kau tok siuk. Sokor set-set dia bengong tok siuk buat kira tak. Tak kena kemungnya. Berapa tok siuk baru ni mau. Hari tu aku pergi masjid. Aku letak selipar aku situ. Tu siap mari ke dia dah. Jangan letak selipar sini. Sini kat selipar tu email. Aku ingat kau parking kereta ya dok tu email. Parking selipar apa tu juga tu email.
Dia ambil selipar aku pun dia tahu situ. Aku nak tu aku baru beli dia ni selipar ni. Oh, rasa hati aku nak ya Allah. Hina benar aku. Nak ya Allah. Tok Imeh pun mari selipar Tok Imeh. Sebelah hijau, sebelah biru. Tahu Tok Imeh dah. Tak tahu warna ke dia Tok Imeh nak ya Allah. Lepas tu dua-dua pula kiri tu. Panggil tak dengar dengan selipar aku. Aku kata, pah mampu tak mari masjid ni, kastara ni. Ada kasta sini. Mak gitu. Tak buat dia ulah ni main-main. Telah duduk lama kat siap-siap tak main masjid. Oh, sedap benar buat dia. Nak gitu. Hak tu kata, siap-siap bangun lah kau ni. Lah dia kata gitu. Ada kata kau bangun, lamung pun tak ada khana juga. Maaf tak ada khana. Nak gitu. Nak gitu. Kawan begitu bukan semaja di rumah nak pergi dekat masjid pun. Dah apa dia tak pergi? Kalau tak boleh pergi semaya Jumaat masjid tu, kalau kawan pergi semaya Jumaat, kawan sudah semaya, kawan turun. Mata nak mata nak tengok kawan turun. Lebih baik daripada mata ke fitnah kau, lebih baik kalau kita tak pergi dulu. Dah berapa je demo sudah semaya, berapa demo turun. Dengarlah orang ngajar. Tak lagi kawan ngajar apa aja tu. Biar baik kau tak gitu lagi. Kau pergi mana tu? Siapa kau esok duk main akannya, naiknya, 2 butirnya, 4 butirnya, nak nyo. Aku tunggu siapa kau esok tak belah-belah nyo ni. Muntah sagi lah malam orang tua tu dia baca kitab tua memang nyo. Mugi malam komis tu, malam komis sedap sikit. Hak tu. Oh. Tak, assalamualaikum neraka. Siapa kisah kawan tunggu surga, tak nak sebutin habuk surga dia tu. Oh, takutlah dengan dia tu. 1001 macam dia cari nak je. Pandai iblis jaga. Kalau orang tanya mu jawab lagu ni. Kalau orang tanya mu jawab lagu ni. Aku akan cari jalan 1001 jalan supaya orang tidak mari sembahyang Jumaat, orang tak mari masjid dan orang tidak ikuti kuliah. Pandailah aku ajar. Itulah jawapan-jawapan yang Tok Guru Iblis ajar kita. Nampak? Pasal Iblis cukup takut. Bila orang ramai supaya malam ni, Zuhur pun ramai, Asar pun ramai, Ngori Isra pun ramai, Subuh pun ramai, orang mula faham agama. Orang mula insaf. Orang mula bertaubat. Orang mula beristighfar. Orang mula nak baiki diri. Maka di waktu itu iblis rasa sebuah salah. Tak nira tidur iblis. Apa? Pasal orang sudah mula mengorak langkah untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Orang mula untuk menyucikan hati. Orang mula nak jadi juru, maka sebab itu dia tak sedap duduk. Nampak? Sebab itulah tuan-tuan, sedar atau tidak kita gunakan istilah, bila orang tu dulu nakal, pun bila dia melangkah kaki mari masjid, kemudian kita kata, bagus dah dia tu lah ni. Juru dah dia tu lah ni. Iblis tak sebenar ayat-ayat tu. Juru dia lah ni weh. Semaya dah dia ni lah ni weh. Mari masjid dah dia ni lah ni weh. Iblis tak sedengar tu kata tu. Kita pun kecek gitu juga. Sebab itu bila sahabat-sahabat kita mari, kita kena ikram dia. Kita kena memuliakan dia. Kalau sebelum pada ni dia tak mari masjid, khabar-khabar dia mari, kita kena ikram, muliakan. Bertegur siapa? Kecek molek. Jangan nak nyindir-nyindir. Jangan tunjuk dengan mulut. Mari dah. Enggak dia ada mata dia tengok. Jalah tu kata kat aku tu. Hak mesra lagi dia kata ada dia mau masuk Islam. Gura tu ayuh. Orang tu baru main masjid, dia kata dia mau masuk Islam. Hak tu nyetuk. Apa sebelum ni aku kafir kau. Kau nak kelik. Wana beklik. Nak tak sum. Gora tak kucing hap. Apa? Dia kata aku baru masuk Islam.
Bini nak suka takut makan penampak. Bini senyap gitu. Dalam hati bini kata, jodoh sungguh. Enggak tak aja gigi. Wano mari malam ni. Pasal bunyi ustaz TikTok mari kali. Tahu maaf dia tuan-tuan dah. Jangan klik. Tunggu semasa baru klik. Allahu Rabbi ya Karim. Nampak? Amu tengok ambo. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Bapa ya Allah Ta'ala tidak istiqamahkan aku, konsistenkan aku dengan semaya Jumaat. Payah tuan-tuan. Tengok ke serban ni heko teteh-teteh ni ada lagi ni tak tahu baru lagi. Tapi belum tentu tuan-tuan. Allahu Rabbi ya Karim. Sebab tu ibu-ibu, kalau ibu-ibu memiliki suami yang berulang alik ke masjid, ibu-ibu tabik seperingnya. Biarlah tua pun tak apa. Uduh tak apa, rongok pun tak apa. Biarlah jalan cesis belok pun tak apa. Itu suami kita yang diredai oleh Allah Ta'ala. Payah ibu-ibu nak cari suami yang berulang alik ke masjid. Jangan main-main. Ibu-ibu nak tupai demo ni siapa ke akhirat kelak. Jangan main-main. Butung ibu-ibu boleh suami yang berulang alik ke masjid. Kerana Nabi kata bersaksilah lelaki yang berulang alik ke masjid, dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia ingat kalau dia mati, sebab tu dia boleh alik mari. Sebab tu ibu-ibu kena jaga. Nak ayat ni. Mana ibu-ibu? Nak ayat ni. Ni supaya ada atas ni. Oh, jaga molek ni ibu-ibu. Dia nak mari tolong gosok baju. Piuh dia tu basuh. Kenapa itar tepi tu rendal? Butir baju Melayu sebutir, mata cabut, tolong beli. Pasal ibu-ibu kerongsang 7 butir, sini sebutir, sini sebutir, semua butir. Sebutir 40, mata butir baju Melayu tok laki sebutir tu pun mata cabut. Oh jatuh, mari semacam masjid, bila-bila gitu pun. Selepas nak putus. Dah semua tengok piuh tu. Mula-mula beli putih, lepas tu biru ke tepi tu. Tolong basuh kata, nak ayat. Suka royak, kok demo lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sembahyang Jumaat. Yang kedua mau nak sapa, mari ni tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan sedekah. Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu. Allah Taala kata siapa dia yang menginfakkan, bersedekah sesuatu yang ada pada diri dia, fa huwa yukhlifu, mutasawwisinlah, aku akan ganti. Aku akan ganti. Malam ni kita lancarkan tabung untuk saudara-saudara kita di Palestin. Kita nak hunggari atas perang. Cik Emel kata, siapa dia nak daftar nama malam ni, kita minggu depan kita nak pergi di Palestin. Sila kita tangan, buat mana kita dah. Siapa dia nak pergi kita tanya? Waktu pun kata, akak lah. Kau tak pergi minggu depan. Minggu depan tak pergi pasal bin kau ada kerja. Nampak? Demo nak suruh orang akik. Demo. Kau memang tak pergi, baik kerja banyak nak begitu. Nampak? Tak pergi. Marah ke Israel tu kat Tuhan lah tahu. Orang buruh semaya hajat, lepas semaya Jumaat pakat turun papa. Mulut beci ke Israel. Nak Israel. Ogon. Apa ke Israel? Laknatullahi alaih. Belum lagi orang suruh pergi perang kata. Suruh semaya ajak lepas Jumaat ya. Papa. Apa? Amba royak ketika mau forum di Sungai Sok tu. Mana orang Kuala Kerai. Kita nak menyayangi saudara kita seagama di Palestin. Dah kita nak pergi, iman kita lemah. Tak mampu. Padalah kita hantar sebagai amin sahaja. Mendoakan pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hancurkan Israel, Allah Ta'ala hancurkan Yahudi. Apa kata dia?
Serupalah Siti Asyah tukar sisi Nabi. Tukar sisi Nabi Musa. Bila pun jatuh sisi, mapuh lamun. Bila pun jatuh sisi, mapuh lamun. Asyah doa kalau Ta'ala biar mapuh Firaun. Mapuh lamun, mapuh lamun, mapuh lamun. Nak ayat ni. Nak lawan Firaun, siapa dia berani? Nak kata ke Firaun, siapa dia berani? Tapi Asyah pun jatuh, kata mapuh lamun Firaun, mapuh lamun Firaun. Gak kita malam ni, kalau hamba kata hancur Yahudi, hancur Yahudi. Dia mau kata amin ya, cukup dah. Mungkin amin tuan-tuan ini Allah Ta'ala makbul. Hancur sungguh Yahudi dulu. Berapa puluh orang, berapa ratus orang. Hamba kata hancur Yahudi. Tak ajak pergi perang. Kata amin. Amin. Nakuk bangga kita mu. Amin. Tengah tu tak khabar apa. Orang duk pergi hendak gini. Nah, ya. Mapuh Yahudi. Orang peluru pandut pun ini. Mapuh Yahudi. Siapa ke Yuti Ambo kena belok tuan-tuan. Malai forum tu tuan-tuan nak yakwi. Malai forum tu. Ni dia buat live ni. Dia buat rakam ni. Tak boleh live dah. Sebab apa? Pasal Yuti Ambo disekat. Malai Ambo forum tu nak yakwi muslimin muslimat. Ambo tak sentuh Yahudi. Peno yang kedua, Ustaz Haji Usman, imam tua Masjid Telipuk Kota Baru. Dalam ulasan dia menghentam Yahudi. Dia mencerita tentang Yahudi. Kalau dia dua lekor, media hamba kata, pung kena blok dah. Kena blok. Siapa dia yang menghina Yahudi pun blok. Nasib baik dia blok sampai 20 bulan. Setengah orang pakai habis tak ada. Ambo ni dia blok sampai 20 bulan. 20 bulan dia on balik. Nak ayat ni tuan-tuan. Sampai gitu mau. Kita pun nak kata amin. Amin. Derah dah Ustaz Sani. Alah. Terima kasih. Mudah-mudahan amin kita ni para malaikat maha dengar dan Allah Ta'ala lagi maha mendengar. Allah Ta'ala jadikan permohonan kita ini Allahu Rabbi ya Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala datangkan tentera-tentera yang manusia tak ada nak fikir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababil. Tak fikir di akal manusia Allah Ta'ala datangkan tayran ababil untuk menghancurkan tentera bergajah. Dengan amin pokok kita tuan-tuan. Kita nak pergi perang ratat, kita tidak mampu. Kita iman lemah. Walau macam mana pun sebesar Zahrah, kita kena bantu seagama dengan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tak sempurna imanmu kalau mu tidak menyayangi saudaramu supaya mu sayangi dirimu sendiri. Kita sesama agama, sesama Islam, sama-sama memikul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diumpama seperti tubuh dengan anggota. Bila sakit mata, habis anggota tak tidur belaka. Sakit gigi, habis belaka tak tidur. Sakit kaki, tak tidur belaka juga. Sakit kepala, orang lain tak tidur juga. Tak ada kata bila pun mata sakit, sakit lama mata, aku nak tidur buat aku. Tak tidur juga. Baik sakit gapo pun, semua akan dirasai oleh seluruh tubuh.
Sahabat kita di Palestin memikul kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terdetik di hati kita juga. Apatah lagi kita tengok anak-anak. Kita tolong bantu dalam suasana yang seperti saya berkata. Pasal kita takut didakwa oleh Allah Ta'ala. Mu tak ada sebesar Zahrah pun menyayangi saudaramu seagama. Dan marilah tetah di hati kita, syukurnya kita. Allah Ta'ala bagi nikmat keamanan. Allah Ta'ala bagi nikmat ketenteraman. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, boleh mari semaya Jumaat, boleh mari dengar, boleh hatur kehidupan. Tetapi sahabat-sahabat kita sana, cuba bayangkan, baru kita mari berasa Alhamdulillah. Nikmat keamanan ni lah tuan-tuan. Kalau kita tidak jaga molek, kita tidak bendung molek, satu masa nanti dia akan jadi seperti itu. Pasal hari ini sama-sama kita memikul kalimah la ilaha illallah. Kita tidak balah dengan orang lain, kita balah sesama la ilaha illallah. Dalam masjid ada 3 puak, 5 puak, 7 puak, berpuak-puak. Apa? Dah hilang keamanan, ketenteraman, sudah tidak damai dan sebagainya. Mu menyalah ke aku menyalah ke mu. Apa artinya lagi tu? Orang lain menyusun strategi untuk memiliki kita. Kita tak khabar lagi duk balah sama-sama kita. Kecil cara kecil, besar cara besar. Allahu Rabbi ya Karim. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di Amerika dia buat satu kajian tentang manusia ni. Dia kata orang umur serupa kita ni mampu mendengar dalam jangka masa 45 minit ke 1 jam. Dia buat kajian. Kalau lebih pada tu dia kata tak sah lah. Belawuk dia. Dia buat kajian, kamu tak tahu. Dia kata kalau lebih pada sejam tak kecek ada tu. Dia akan tobik kok mata, kok telinga, kok hidung apa, dia tobik kok pintu tu turun tak balik tak mana. Kamu pun telitah tengok dia, sejam setengah. Start daripada 7.30 tadi. Sekarang pukul 9. Sejam setengah tuan-tuan. Dan Tok Guru ambo pesan dia kata, esok-esok kalau mau kuliah ke gapo, mu tengok orang depan ni. Kalau orang depan mu baik kaki sampai 3 kali baik mu berhenti. Enggak am tengok hotu lutut nak le khatas kenapa. Popa. Mula-mula duduk tadi molek dia tadi. Noyak weh. Tak lagi dah tu panggil tu. Kedai kaki pun tak lagi dah tu. Ngapa hotu pun duduk ngapa tu. Tapi kalau mau tanya mulu, oh nak lagi ustaz, setengah jam lagi ustaz. Oh tak puas ustaz. Memanglah mulut. Kaki tak boleh dah. Kita orang jatuh lagu tu lah ibu-ibu. Ni bini tolak atas kereta tolak ni. Bini tolak. Kita tak boleh jalan lah mana lagi. Pung ibu tunggal lalu. Boleh buat muda tu. Bini kata, apa dia? Mung pun aku tolak. Tolak oleh kau, apa situ lah. Ni lebih kurang gitu. Katanya nak lagi belakang. Tapi itulah hakikatnya. Kitab tak baca lagi ni tuan-tuan. Baru muqaddimah tu tuan-tuan. Kamu main baca semula dah. Jadi yang merasa itulah saja yang mampu hamba berkongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang melontarkan itu sedikit sebanyak dapat memberi kesan kepada kita, membaiki diri kita dalam peribadatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba minta maaf banyak kalau sekiranya cara hamba berkuliah tidak kena dengan orang kampung sini. Hamba tak boleh hubung. Ni style hamba. 5 minit juruh molek, skema molek. 10 minit tubik perang asal. Ni perang amat. Hamba tak boleh hubung. Sama ada dalam radio ko, TV ko, depan siapa dia pun lagu ni. 5 minit alus mani. 10 minit tubik perang dia. Jadi kata kena dengan orang kampung yang meminta maaf lah. Supaya kita mula-mula jadi natu dulu lah. Mula-mula jadi natu. Belum best semaya dah.
Tak ingat? Dah lama pakai kaki takbir lah bilik gitu je. Orang Tino habis kurang tu juga. Mula-mula jadi natu koyok bawel 3 alih mani, asal baru boleh makan. Dia duduk 2-3 bulan tak koyok-koyok tak atas meja pakai tepuk pa gitu kejut tok. Dia kata ubik perangasa. Ambo pun gitulah tuan-tuan. Jadi ambo minta maaf lah dah. Nak gitu. Soko depan demo tuan-tuan hak lagu ni. Ambo depan tueku. Majlis Agama Islam Kelantan bagi penghormatan kepada ambo bagi kuliah depan tueku. Islam Kelantan. Di Gua Musa. Pasal dia pergi semaya jemaah di Felda Cikgu. Asalnya dia tidak planning nak semaya maghrib di Gua Musa. Masa tu ambo kerja Gua Musa. Dia pun telefon kat ambo. Dia kata, Ustaz nak pergi mana? Kata nak balik dah lah. Balik Pasir Putih daripada Gua Musa. Ustaz jangan balik Ustaz. Tolong. Berapa? Tueku nak semaya di Masjid Gua Musa atas bukit tu. Lepas tu dia nak dengar tazkir. Tak ada orang lain dah, Ustaz dah. Padahal kita omong tak rajin kata kata jangan tu kata cari orang lain tu amo tak biasa ni amo tak biasa apa ni tak boleh dah ustaz dah nak gitu dia kata gitu juga lah kita ni lepas pada dia royak pakcing paberok pakcing paberok takut kita nak kuliah depan tueku ni kok salah dia kata ustaz sapa awal sikit dah pasal dia nak ajar cara amo pun sapa awal dia pun ajar. Dia kata gini Ustaz, sebelum Ustaz nak tazkirah nak bagi kuliah tu, Ustaz semaya sebelah dia, semaya maghrib tu email lah hamba duduk sebelah tueku tu. Sudah semaya sunat tu, Ustaz pun tengok nampak gaya dia relax molek, Ustaz pun paling royak kata gini. Ampun tuanku, sembah patik Arab diampun. Izinkan patik berbicara bahasa rakyat. Ustaz kena kata gitu. Hamba pun dia ulih waktu ampun tuanku. Ini main tuan-tuan tak biasa main suka. Tak belawak lah nak ayat ni. Baca tahiyat pun dah apun tuaiku apa pun punah jannah kata nak gitu. Semaya pun jadi kosong lah gitu. Sudah semaya. Orang semaya sunat kita pun semaya sunat ratek. Tapi perut duk gitu. Sudah salah ke apa gini, mata duk tengok. Nampak dia relax molek kita popa paling. Aku nak akik tangan. Dia kata tak apa Ustaz. Lekan. Bagus Ustaz Kelantan. Tak ada nak apa tu Lekan Ustaz. Apa pun bangun duduk kata. 5 minit ampun tuaiku, 10 minit hak aku ikut aku nak kata berapa. Tak khabar dah tuaiku depan. Poning ya. Tak khabar apa dah siapa ada dalam ni tak kecewa apa dah kita. Lah sekali hamba pun tak khabar dia ada. Hamba pun duk bercerita. Amo ceritalah raja takut bini. Amo tak khabar dia. Amo tidak niat kata ke dia. Amo pun tak faham dia cerita tu nyumbik tubik jadi ayat takut bini tu lagu mana cerita tak ingat. Segala mak nikah semua bini dia berlaku putusan. Rimah tahu ni. Rimah tak ada gotu bini, goni bini, pokito. Orang mari jalan rumah. Orang nak tanya kita, comel rumah demo ni berapa sekaki? Acu kita ngangun nak jawab, bini jawab. 25 ya sekaki. Nyak kita. Lepas dia tanya pula, tukang mana ni? Acu kita ngangun nak jawab, bini juga jawab. Tukang marah. Ngelah kali dia kata, abang giwak air, abang. Kita pula giwak air. Jadi dia pula duduk layar kami. Balik kuat nak weh. Limah boleh bini lagu tu nak ibu. Tueku lagu tu dah. Kalau bini dia. Lah sekali dia suruh lah. Rakyat dia tobik bawa soklamin. Tueku kata, gini nah. Siapa dia yang takut bini tu dia tak ni? Ambil bini oi dak ni. Toto. Bawa bini dak sana, bawa. Ngelah kali tinggal soklamin tak ayu, tak geruk. Dia kata boleh buat tok guru hak ni. Orang lain takut berlaku. Inilah dan ni betul ayat ni. Siapa dia takut bini tu, bawa bini gini. Tak geruk juga dia. Dia kata, main serta. Habis baca ayat ke apa, orang lain semua takut bini berlaku. Habis sore ya dok tu aku, patik takut juga. Dia takut apa pun tak pergi. Patik nak pergi dah, bini patik kata, gilak sepak.
Gelap sepak. Malu aku nak klik rumah sepak. Hak tu ya Patip tak gerak. Oh gitu. Tak maaflah kebetulan. Sudah cerita kapal gini baru tu tengok Allahu Akbar. Lama tu aku kata ke dia parutlah. Tak duduk di Kelantan dah. So dah main duduk jetih lah mak. Semaya esok pun perut duduk teringat. Semaya sunat duduk. Pong sudah semaya salah. Sallallahu. Siapa kat tu aku tu imeh. Dia peluk ambo. Oh dia kata bagus ustaz. Bagus kuliah nak begitu. Lain kali kita jemput pula. Ambo tunggu sampai ku hari ni tak jemput-jemput je. Padahal dah tu. Jadi kalau ada orang tidur lagi tak tahulah ambo tak boleh nak ajak. Mungkin sama ada piuh belipak ataupun wayar belipak nak. Akhirnya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau mu nak bagi ilmu pada kami Allah, bagilah ilmu yang bermanfaat pada kami di dunia dan di akhirat. Wa rizqan thayyiba, kalau mu nak bagi rezeki kepada kami Allah, bagilah rezeki yang penuh keberkatan. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadat kami daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya ya Allah. Mudah-mudahan kami tidak menjadi manusia rugi di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.